Jangan. Jangan apa? Dekat pukul 2 pagi dah ni. Apa yang seram sangat? Polong official trailer. Oops. What the fuck? Kak Maria, ada orang cakap yang Kak Mar ni boleh terapung, boleh tembus dinding. Betulkah apa yang diorang cakap tu? Aku tak kisah dihina. Tapi aku kisah. Kalau orang sebab fitnah, pasal keluarga aku kata macam-macam pasal anak aku. Astaghfirullahalazim. Tempat apa ni? Dia ada. Aku dah pesan. Jangan. Jangan. Jangan apa? Kak Maria? Mati meninggalkan yang hidup. Hidup bersama yang mati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Filem ni pasal apa? So itulah tadi Polong official trailer. So kepada korang yang mungkin jenis yang lemah semangat tu, jangan tengok malam-malam lah. Tengok siang-siang. Jangan macam seorang ni. Oi, trauma ke tu? Aku dah cakap tengok siang-siang. Kau pergi tengok malam. Dia tunjuk tanda hand sign okey tu. Tapi peliknya bukan ibu jari, dia jari tengah. Apa hal tak tahu. Tapi bagi saya tengok sikit, apa yang seram tu? Takut ke tu? Diam lah. So kita tengok description dia. Okey, dia ada cerita kan. Dia filem ni mengisahkan mengenai seorang wartawan lah yang bercita-cita tinggi. Dia nak bongkar satu sejarah hitam seorang bomoh pembunuh bersiri yang kita nampak dekat trailer tu. Nampak dia diinspirasikan daripada Mona Fandey. Dia looks dia lah. Jun Lo Jong punya appearance memang almost accurate dengan the real Mona Fandey. Filem terakhir yang mengambil inspirasi daripada Mona Fandey adalah filem Dukun yang dimainkan oleh Umi Aida, dan filem itu pun dapat sambutan yang agak menggalakkan pada masa tu, tak silap saya. So kita sambung balik. Dia tanpa sengaja telah bebaskan Polong lah. Oh gitu. Entiti iblis yang selama ini cuba dikurung oleh bomoh tersebut. Oh. So Polong ini tak sehaluan dengan bomoh itu. Bomoh ini try to secure the situation, something like that. Ini menjadi buruan makhluk syaitan itu. Mana satu, iblis ke syaitan? Bukan berbeza ke iblis dan syaitan tu? Tapi korang boleh komen betul ke tak. Salah satunya harapan sang wartawan ini adalah anak perempuan bomoh berkenaan. Oh, yang masih hidup lah, yang memencilkan diri. Mimi Lana wartawan tu, anak perempuan bomoh ni mungkin orang lain lah, tapi tak perasan pula. Dia ada tulis kat sini juga Nadia Nisa. Oh, maybe Nadia Nisa. Nadia Nisa dengan Jun Lo Jong agak iras-iras kan. Kini si waris itu perlu membuat pilihan yang ngeri, sama ada menerima warisan puaka yang menghantuinya atau mencari jalan untuk memutuskan rantaian syaitan itu selamanya. Okey, filem ini oleh Zulkarnain Azhar yang juga ada buat filem Takluk. Dan barisan pelakon lain ialah Mimi Lana, Fad Anwar. Ada Fad Anwar ke? Tak perasan pula. Tak perasan pula Fad Anwar. Selain itu ada juga Jun Lo Jong, Tok Ayah, Namron, Nadia Nisa, Rizman Kozaimi. Okey, perasan. Amir Nafis. Oh, tadi yang nak tembak pakai pistol tu sungguh pelik. Dah tahu makhluk halus, kenapa perlu tembak dengan satu fizikal? Dan Elizad Sharifuddin. Polong dipohkan 28 Mei nanti. Bulan ni juga, di hujung bulan nanti. Apa yang saya boleh cakap daripada trailer ni lah, satu dia memang cantik dunia trailer. Jadi buat saya meremang dari si punya editing je. Saya nak tahulah siapa yang edit. Bila agaknya boleh kongsi timeline Okay, bila saya tengok sikit-sikit ni, berapa perasan Fad Anwar sini. Oh, ni ada Fad Anwar ni, berapa perasan. Saya harap apa yang disajikan dalam trailer ni adalah bahagian-bahagian yang betul menarik. Tapi bila full film nanti, ada banyak lagi benda yang lebih memorable lah. Nanti apa yang
paparkan the trailer ni, ada beberapa momen dalam trailer ni ada sangat memorable pada part saya. Satunya of course lah shot muka Jolo Jong punya the scary face. Jangan tunjuk lagi lah. Kemudian ada satu scene mana Baduan ini tak tahu siapa dalam sarung tu, dia terbang. Oh, that's pretty that's pretty scary. So tak ada banyak benda dah cakap. I think trailer ni dah hook saya untuk pergi tonton nanti. Bagaimana pula dengan korang? Apa korang rasa bila tonton filem ni? Dan korang tonton korang apa? Apa pun kongsikan dalam komen. Subscribe, follow saya jika belum, dan terima kasih kerana menonton.